Macam mana kita nak shoot dua orang ni bercakap dengan cara yang sopan lah, cara yang proper. Okay? Biasanya kita akan buat multiple shot, multiple scene. Contoh macam ni. Edit apa-apa dia. Okay, bila dia berdua macam ni, kita boleh tipu shot sikit. Lu dapat sikit. Okay. Kalau kita tengok drama kan, kalau kita tengok drama, okay, kita pertama sekali dia panggil wide shot. Wide shot ni adalah dia akan nampak kedua-duanya sekaligus. Ya, framing dia macam ni, kat sini. Jadi kita duduk jauh sikit, duduk kita ambil. So nampak dia berdua tengah bercakap. Okay? Tapi scene tu jangan lama-lama, 2-3 second je. Okay. Ataupun contoh, Abang Usop masuk jumpa dia. Okay, masuk in. Okay, cukup. Cut. Sampai situ je. Lepas tu lah, salah, cut. Lepas tu, ayat kedua, Abang Usop akan cakap kata, alah, dah habis salah dah, habis salah dah. Okey, dialog kat sana. Kita ambil bahu dia dengan kepala dia separuh. Tapi dia nampak abang Usop punya muka jelas dekat kamera. Abang. So dia punya body separuh je. Sikit je, suku je. Kita nak menunjukkan yang dia bercakap dengan satu orang kat depan ni. Lepas tu cakap, alam tak cakap. Ambil belah sini pula. Kamu juga. Abang alam jawab. Oh ya ke? Okey. Saya bagi chance dengan shoot 2 scene. 3 scene. Okey tuan. Wakil seorang. Kumpulan. Siapa nak shoot? Seorang shoot. Main sini. Main lah. Ambil kamera. Jadi akak dah pegang telefon dah. Nak shoot diorang